Pemuda-pemuda ini datang untuk memancing. Kebiasaannya kaki-kaki pancing ini penyabar orangnya. Namun seperti video perkongsian ini, pemuda-pemuda ini jadi tekanan apabila sewaktu hendak memancing, mereka diganggu oleh beberapa ekor memerang. Perkongsian Daud Shiros pada akaun TikToknya, memerang-memerang itu kelihatan agak jinak. Bagaimana hendak memancing kalau memerang itu sudah mengganggu ikan-ikan di dalam sungai itu, dah tentu ikan itu sudah lari ke tempat lain. Gaduh, gaduh. Aduh. Macam mana nak mancing ikan lagi? Aduh, ini lagi susah tu. Kalau kau nak mancing, pelanduk pun nak mancing kau. Aku lemah kalau pelanduk laut dia habis. Sebab dah macam JSP dah lah pelanduk laut. Bos kau nak pulau. Kau dah nak kena sekar tadi bos kau nak pulau. Banyak dia gaduh Datang balik. Pelanduk laut datang balik. Acak dia pelanduk laut. Pelanduk laut lagu, dia lagu. Kita lagu pelanduk laut. Ikan lagi. Pelanduk laut. Oh, alau. Kayu dah. Balik balik. Dia tadi yang keluar daripada sini tu. Susah dia. Inilah habis dah pot kita mancing bila pelanduk laut. Kalau datang, kita habis. Bahaya pelanduk laut ni, gigi dia ada bisa macam ular kedung Sebenarnya bukan ular kedung, paling bisa ialah pelanduk laut, paling bisa dalam Malaysia. Habis apa nak mancing ni anak? Itulah pasal ikan dah lari lah. Ni ada. Dia datang, kau relax dulu. Anak tu. Oh, ni lari. Dia datang balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hei. Oh, yai. Sini ah. Juruk dulu, Juruk. Masuk. Kau nak ramai, kau 3 orang, 4 orang. Kita 10 orang.